Saudara pimpinan, masuk ketua menteri dan rakan-rakan yang hadir, terima kasih. Kewe laping tajahau, saudara-saudari, Vanakkam. Okey, kita dengar tadi hujah-hujah diberikan. Pilihan raya tak perlu sekarang, dia paksa juga. Untuk apa? Sekarang kita dah tahu. Mujahid pun sebut, Saudara Chow, Kun Yau pun sebut. Sebab mereka rasa mereka cukup kuat nak berkuasa kembali seperti dulu. Kemudian tentunya nak bebaskan Datuk Seri Najib. Saya bersama rakan-rakan Pakatan Harapan diheret terpaksa masuk pilihan raya. Tanya saya untuk apa? Saya nak jamin negara ini stabil, kerjasama Johor dengan Pakatan Harapan, Kerajaan Persekutuan baik, dan kita tumpu angkat martabat anak-anak negeri Johor. Ya. Negeri ini bukan miskin, Malaysia bukan miskin. Selalu saya ulang kenyataan Mahatma Gandhi. Negara, the world, dunia, enough for every man's need, but will never be enough for every man's greed. Kalau mau hidup baik, Melayu, Cina, India, orang asli Iban Kadazan cukup untuk hidup baik, ada rumah, ada kerja. Tapi kalau kita mau izin ini negeri balik macam dulu, curi sana, simpan sini, beli harta di London, beri harta di sana, meninggal, mati, ada 4 bilion, ada 2 bilion, ini negeri tak boleh maju. Ini keputusannya. Saya minta semua dengar, semua yang hadir, fikir betul-betul. Negara ini nak bawa ke mana? Kita ada pengalaman lalu, kita cuba baiki. Negara ini mesti jaga semua. Saya orang Melayu, dan saya memang tekad mesti lakukan sebaiknya supaya orang Melayu jangan kekal miskin dan terpinggir. Tapi saya sekarang diberi mandat jaga negara ini. Saya mau anak Cina untuk merasakan this Prime Minister is our Prime Minister, helping everyone in this country. Anak India begitu. Saya pergi Sabah, kita runding. Di Sarawak, itu pendirian kita. Bukan guna kuasa masa inilah. This is the time I want to enrich. Bagi anak saya kaya, bagi kontrak kepada bini saya. Enough. Siapa boleh nafi? Itu cara hidup dulu, itu budaya dulu, budaya sakau. Ini kerajaan mesti jaga. Hentikan perangai itu, curi sana curi sini. Tapi pergi kampung, tadi saya pergi Felda tadi, sebelum itu ada orang pergi kempen. Apa kempen dia? Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Ini Cina-Cina bahaya. Cina MCA okey, Cina DAP no. Apa ni? Pergi ke kampung Melayu, jaga. Negara ini dah habis, Cina nak ambil. Tapi you tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku? Orang yang cakap banyak pasal Melayu ini, tengok harta dia 2 bilion, 1 bilion, curi sana curi sini. Tanya saya Melayu, saya tak mau pemimpin itu jadi pemimpin. Saya nak Melayu yang baik, honest, tak korup jadi pemimpin. Saya nak Cina yang baik, tak korup jadi pemimpin. Apa tak boleh ke? Nak gaduh ke? Apa masalahnya? Tak ada ke Cina ramai yang baik, yang bersih? Nak cari Cina yang kaki sakau juga? Nak cari Melayu yang kita dah tahu curi begitu banyak? Come on man.
This is our country. Mau pergi mana lagi? Dan sekarang ini nih, satu dunia hormat pada kita. Wishamo. Why? Sebab stabil politik, aman. Melayu, Cina, India macam ini boleh duduk sama, kerja. Ada Melayu pakai kepiah putih duduk sebelah Cina, tak ada masalah. Hormat satu sama lain. Tak bolehkah kita terus macam ni? Okey, orang Melayu kata kita nak jaga macam mana perniagaan Melayu, macam mana usahawan Bumi Putera. Okey, terus. Saya dah jadi Perdana Menteri 3,5 tahun. Ada menteri-menteri Cina, look, ada Komeng, Hana, tak ada masalah. Tak ada Prime Minister DAP tak setuju tolong Melayu, tak ada. Kita buat program Islam, tak ada Prime Minister anything can, Islam no, tak ada. Kalau kamu angkat Melayu yang lembab, penakut, cakap di depan orang ramai nampak berani, tapi memang pengecut, memang kamu akan tak dapat pimpin. Tapi kalau saya, pengalaman saya, kawan-kawan saya dalam DAP bukan problem. Problem itu yang corrupt. Ya. Tapi kalau dia kata, okey, ini Chinese school, saya boleh tolong sikit. Mana sabar. Saya kata, okey, ini masalah UEC. Bolehkah kita bincang bagi cari penyelesaian yang baik? Saya kata okey, tapi mesti kuat bahasa Melayu, kepujian. Mesti tahu sejarah Malaysia. Urunding. Okey, setuju. Dan kita jalan. Ini cara kita perintah. Okey, it takes time. Kemudian kita guna kuasa apa? Kita janji betul nak turun minyak. Oh, tahun pertama saya tak boleh. Ambil hutang banyak. Baru selesai COVID, saya ambil masa. Tapi hari ini minyak kita RON 95 paling rendah di dunia. Ya, ini kerajaan kita buat. Kemudian bila buat itu, orang kau boleh, yalah RON 95 buat diesel mah. Diesel mahal, pengangkutan mahal. Aduh, sabar sekejap. Bincang, bagi masa sikit. Sekarang diesel turun. Jadi minyak diesel RON 95 turun. Okey. You tanya, bagi tahu saya negara mana lain. Bagi tahu kepada saya mana negara di dunia minyak rendah macam di Malaysia. Yelah, poci. Tak ada. Jadi itu kita cuba, bukan maknanya saya seorang, tak. Ini kabinet. Sebab itu kita kena pakat. Ada kes. Dulu memang banyak kes. Orang ni curi 10 juta, ini curi, ini curi. Ada rumah London, ada rumah New York, ada macam-macam. Sekarang ada. Kalau ada laporan, saya tak selamatkan. Kalau ada kes rasuah semasa saya Perdana Menteri, saya tak berjaga. Masing-masing nasib. Tapi tak ada. Oh, ada orang report, ada kes, jalan. Jadi ini yang kita kena. Kalau mau jaga negara, nombor satu, ketua-ketuanya mesti betul. Kalau kaki curi, tak boleh. Semua orang mau jadi pemimpin. Ini pilihan raya Johor, semua mau jadi menteri besar, semua parti, semua mau jadi wakil rakyat. Ya, kita pilih. Jangan pandang ringan. Kawan-kawan kita jauh tadi, Mujahid sebut apa? Mereka ada agenda lebih besar. They want to control back the country. Okay. Tapi kalau kontrol untuk apa? Ada di cerita, we want to have satu negara yang lebih bersih, no corruption. Saya salute. Saya nak lebih bersih daripada Anwar. Kita mau ni negara tak mau ada rasuah, fair,
boleh tarik pelaburan, boleh kawan dengan China, Amerika, India, mana-mana boleh bawa Johor Singapore Economic Zone, baik dengan Singapore, baik. Kalau boleh, I said, mungkin time, saya pun bukan muda lagi, saya kata kalau much better team, saya salute, silakan. Tapi kalau yang saya kenal, no way, tak boleh mah, ini jahanam, ini negeri.